Hancurlah badan ni kau dikandung tanah segala budi yang baik akan kita kenangkan jo. Okey. Assalamualaikum. Kita nak rasa dia punya pesanan ni, dia punya rendang betul ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Syukur alhamdulillah jumpa lagi. Kali ini saya nak berkongsi tentang abah saya. Abah saya baru menyambut hari lahir ke-86. Alhamdulillah. Di sini sebelum kita tengok acara majlis sempena hari jadi abah, hari lahir abah tu, saya kongsikanlah beberapa koleksi gambar ketika sihat, ketika uzur, ketika sakit, suka duka. Itulah daripada muda abah kan. Sekarang dah 86 tahun. Dah nampak dimakan oleh usia, tapi abah tetap gembira dan cuba menggembirakan anak-anak, cucu-cucu dan cicitnya. Abah ni memang kelakar orangnya. Banyak cakap, pandai berpantun, pandai dia susun ayat. Biasa kalau kenduri adik-beradik memang akan minta bantuan abah untuk menguruskan cara-cara nak kenduri. Abah memang detail orang. Detail. Amak dia garang sikit. Tapi abah ni dia detail sikit. Dia taklah garang benar dah. Masa saya kocik jarang lah pasal abah ni kojo konduktor bas. Hari-hari kojo nak jumpa malam-malam je kan. Walaupun tak ada, tapi kasih sayang itu tetap terasa. Cara dia mendidik dengan rezeki yang halal tu, alhamdulillah kan. Walaupun gaji kocik, anak ramai 8 orang, tapi semua tak ada lah sampai ke bulu tak makan. Alhamdulillah. Ada khabar boleh khabar berjaya lah kan. Tapi lah anak-anak membesar, berbakti pada abah. Sekarang ni abah korap lah, kau tak sihat, selalu masuk ward kan. Tapi itulah apa yang kita dapat kan. Selama ada lagi hayat ni, kita adik-beradik cubalah, anak cucu-cucu semua cuba nak membahagiakan abah dan mak. Okey, sambutan ini kita ambil lagi tu kan. Kita panggil orang surau, orang musajid, datang sikit baca doa selamat, dan kita buat jamuan lah bola petang. Alhamdulillah ramai ahli karya dan saudara mara, adik-beradik pun semua balik, anak-anak semua balik, cucu tak semualah, saya pun tak dapat balik baju. Sebenarnya daripada dulu abah ni dia sambut hari jadi dengan hari perkahwinan, anniversary dengan mak. Tapi kita tak perasan. Dulu kecil-kecil selalu abah dia buat bubur kacang atau bubur hitam, jamu orang kampung makan. Sebenarnya itulah hari-hari penting dalam hidup. Kita masa kecil kita tak tahu kan. Tak adalah potong-potong kek mana dah. Makin susah kan hidup. Tapi bila dah lama dah bila kita baru perasan. Sebenarnya abah ada sambut, diraikan lah dengan menjamu orang. Buka laki tu kak.
Acara ni kita buat atas kedai bah. Tempat tu kan macam dewan lah. Apakah lah orang yang uzu-uzu tu nak naik tangguh. Si baik ada topik pemegang yang kokoh. Baik. Ini orang mana? Boleh tak tu? Boleh tak? Pegang bang, pegang. Dia tak nak. Oh tak nak. Dia sendiri. Sini naik ya. Okey, engineer naik. Engineer kuat tak? Elok. Oh. Okey, lepas solat asar semua datang. Ya. Abah jemput Tak datang ke rumah untuk sesi minum petang. Dimulakan dengan bacaan doa selamat. Ya, boleh adjust tu. Basri tak ada ke Basri? Tak. Basri tak ada. Ha? Tapi walaupun Abah dah 86 tahun, Abah tak ada masalah naik tangguh ni. Togah dia naik hari-hari kan. Dia masa dia nunggu kedai sekarang ni dia lepak kat atas. Sudah hari-hari tu naik. Alhamdulillah kaki togap boleh. Tak ada masalah nak naik tangguh. Abah nak pergi? Balik kampung main pasir kan? Tak baik dah. Adiknya kasar dengan kereta. Ada yang itu. Ada betul. Okey. Jap. Urusi dulu cakap bah. Apa ada? Biar. Urusi cakap. Itulah. Itulah pun tujuan majlis ni. Mudah-mudahan yang ke 86. Mudah-mudahan kan. Bersilaturahim lah. Depan. Jangan apa ya? Boleh bagi rumah ada di rumah. Rumah. Boleh juga. Masak dah dapur dulu. Berapa ya? Ada. Ada kursi ya. Perempuan biasa ni amat. Apa dari orang? Perempuan biasa sungguh sini. Ada lagi kursi tak? Teton ada, tak Amin ada. Teton ada tak? Babi lah. Ada kursi ni pun. Okey abang teruskan. Teruskanlah. Sini ha. Atas. Ini mudah-mudahan umur dalam kesehatan yang baik, murah rezeki. Jadi kita doa kita masih kenyang, kita tolonglah. Ya kursi banyak am ya. Baca doa selamat. Jadi kita tolonglah. Teman nak coba. Boleh. Silakan. Doa lah. Bang. Ni pakai kursi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Allahumma dia boleh Okey, layan diri.
Mana amuk tadi? Amuk mana? Bagi amuk aku datang sini. Amuk. Amuk. Apa ada dapur tu kok? Apa buat dapur? Ibuan banyak. Tapi ada dia awal mereka bagi lepas tu ada di masjid lah. Buah Yoki. Ada tiga pelajar di masjid. Tak ada aku tahu. Tak marah. Lepas tahu. Lepas tu dulu. Apa? Dah makan lah. Minta dimakan. Amin. Amin. Sila. Ada ni. Bah, potong kek dulu, bah. Potong kek dulu. Okey, potong kek. Allah selamatkan kamu. Bisa kasih tu, bah. Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Bah. Agak baru. Okey, ambil pinggan kopi tu, bang. Lagi muda-muda tak dapat. Alhamdulillah majlis berjalan lancar. Makan cukup kan. Ada yang berlebih. Itulah alhamdulillah. Berkat didikan mak, abah, mamak. Kita satu keluarga sentiasa bersatu hati. Bekerja sama kan. Saling bantu-membantu. Kan selalulah balik. Kalau tak ada lah selalu setiap minggu. Tak, kadang-kadang tak saya balik, orang lain balik. Jadi abah tak sini lah. Walaupun kat rumah saya ada adik saya kan seorang. Tapi kami adik-beradik saya balik. Alhamdulillah. Terima kasih atas didikan abah selama ini. Selamat hari lahir Abah yang ke-86. Semoga Abah diberi kesihatan yang baik, dipermudahkan segala usaha. Semoga Atuk panjang umur dalam keberkatan, murah rezeki, gembira bersama anak-anak dan cucu-cucu. Okey, amin. Okey, happy birthday Abah. Semoga kekal sihat, panjang umur, murah rezeki dan bahagia selalu. Amin. Assalamualaikum. Saya mengucapkan kepada abah saya, Tuan Haji Ismail bin Osman, selamat ulang tahun yang ke-86. Semoga dimurahkan rezeki, panjang umur dan diberkati. Amin. Amin. Saya selamat hari lahir kepada abah saya yang ke-86 tahun. Semoga abah sentiasa sihat walafiat, murah rezeki, bahagia dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Bye bye. Hello guys. Dia nak buat video tak ada lah.
Jawab. Assalamualaikum. Selamat hari jadi kepada Abah yang ke-86 betul. Semoga Abah diberikan kesihatan tubuh badan yang baik dan dapat melakukan amal ibadah sepanjang kehidupan dengan baik. Semoga panjang umur masing-masing kuat agar makin kuat untuk beribadah kepada Yang Esa. Terima juga pada Abah di kampung. Tak sampai nak balik. Selamat Hari Lahir Abah. Semoga Abah panjang umur, murah rezeki, dalam rahmat Allah sentiasa. Satu badan. Minta maaf tak boleh balik, ongkol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya bersyukur bagi hendak bergalah mudik lakunya. Takkan dapat dia kondak hati. Sebenarnya Allah jualah yang lalu. Saya ini tanam-tanaman, kebarat juga cenderung huratnya. Dunia ini tempat kita tempat tapangan, akhirat juga akan sudahnya. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam billahi wabarakatuh. Okey. Amin. Ibadat kepada Allah SWT. Apa ada perjanjian antara kita lagi isteri, keluarga, carilah jalan kebaikan. Bila taufik juga jalan tu baliklah balik ke bukan jalan. Balik semula. Yang pertama sekali itu sembahyang jangan tinggalkan. Okey. Tiga, hancurlah badan ni kau dikandung ke sana, segala budi yang baik akan kita kenangkan jo. Okey. Assalamualaikum. Okey, ni hadiah dari Ateh dan Mak Teh. Ateh Mas. Okey. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melalui usia hingga hari ini sebanyak 86 tahun. Mudah-mudahan Allah telah berkati kehidupan saya, kuatkanlah amal ibadat setiap hari dan waktu bermula ini hari ini di masa-masa yang akan datang. Saya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak jauhkanlah segala bala dan bencana, mara dan bahaya, hasad dan maki yang akan menimpa saya, isteri saya, anak-anak, cucu, cicit dan seluruh keluarga saya mulai daripada hari ini hingga di masa-masa yang akan datang. Kuatkanlah amal ibadat masing-masing keluarga saya, minta diberikan kepada Tuhan. Janganlah buat perkara yang tidak baik. Itu niat saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita rezeki yang baik, yang halal untuk selama-lamanya. Minta jauhkanlah segala bala dan bencana di atas saya dan semua keluarga saya hari ini hingga ke akhir hayat. Terima kasih. Mudah-mudahan satu berdoa pada anak itu mereka itu cicit semua. Mudahkanlah pekerjaan dia, murahkan rezeki dia, jadikan dia hidup jadi orang yang baik dan berguna, yang kuat amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Minta jauhkanlah segala bala dan bencana kat atas Tuhan seluruh keluarga dia untuk selamanya. Okey. Satu, didiklah anak-anak masing-masing untuk mencapai pelajaran yang cemerlang dan gemilang. Mudah-mudahan dengan berkat doa saya untuk anak-anak cicit yang akan datang. Yang satu, kita hendaklah antara keluarga, anak isteri, suami isteri masing-masing bersama-sama berhati bermuzakarah setiap masa untuk cari jalan kebaikan dan keluarga masing-masing. Mana? Akhir kata, anak sepat di sawah padi, hendak bergalah mudik lakunya. Takkan dapat dia kondak hati. Sebenarnya Allah jualah yang lalu. Saya ini tanam-tanaman, kebarat juga cenderung huratnya. Dunia ini tempat kita tempat tapangan, akhirat juga akan sudahnya. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam billahi wabarakatuh. Okey. Assalamualaikum. Berdoa berjaya macam mana anak-anak Wan, anak yang
Tuan Jaro. Ini dekat cucu ni apa berjagalah apa masing-masing lah. Pun doa pemudahkan selalu urusannya. Mudah-mudahan dorang dapat jodoh. Amin. Tasha dorang dapat anak. Amin. Doa dapat bayang kita. Nanti dapat anak duriat. Itu tak semua selamat lah. Amin. Minta masing-masing. Tu deh ucapan pada Abah. Panjang lebar. Abah ni macam Pak Jabit kan, tak dapat pegang mic. Tak apalah. Banyak kata-kata hikmah yang Abah cakap daripada kocik saya dengar nasihat Abah tu. Yalah. Makin yalah. Tertanam dalam hati tu kan. Kata-kata semoga kekal dalam ingatan untuk jadi panduan kita adik-beradik untuk masa depan. Hari jadi apa Isnin? Hari jadi apa? Ha? Hari Isnin tu? Hari jadi apa? Hari jadi buat? Ha? Ha? Video. Macam mana pun semoga jadi semoga panjang usia panjang umur dan mudah rezeki murahkan urusan happy Amin. dan panjang umur. Amin. Okey, alhamdulillah selesai. Sangat-sangat sedih lah. Dah malam. Habislah semua balik kan. InsyaAllah minggu depan dan minggu seterusnya kita balik lagi. Bye-bye Abah. Nampak betul lah huzur lah. Daripada saya kecil kan, sekarang saya pun dah 50 lebih kan, dapat dia lah nikmat besar daripada Allah SWT, dapat dia bersama di bawah naungan dan kasih sayang Abah dan Mak. Okey, sekian dulu untuk perkongsian kali ini. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Semoga kita dapat lagi menyambut jadi Abah dan Mak dalam tahun-tahun yang mendatang. Semoga Abah dan Mak sentiasa sihat dalam sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Habis.